Hai semua, sekarang Mek Yun berada di Sirim dan Mek Yun nak bertanya soalan kepada salah seorang owner company yang sudah mendapat pensijilan Sirim. Jom. Hai semua, Mek Yun sekarang berada di EMC Lab dan Mek Yun bersama dengan Mr. Shaw, the Director of SDC Services. Hai Mr. Shaw, apa khabar? Sihat ke? Hai, khabar baik. Okay. Hari ni Mek Yun nak tanya soalan sikit lah kepada Mr. Shaw. Okay, soalan pertama, boleh tak Mr. Shaw ceritakan berapa lama Mr. Shaw berurusan dengan Sirim untuk memohon permit import? Dan kongsikan pengalaman Mr. Shaw selama ni berurusan dengan Sirim dari segi proses dan kelulusan permit import. Lebih kurang 19 tahun, semakin improve, bertambah baiklah dari segi kelulusan permit import, iaitu kurang dari 24 jam buat masa ni. Bagi pendapat Mr. Shaw, bagaimana Sirim boleh mengeluarkan dan meluluskan permit import dengan cepat berbanding dengan tahun-tahun yang lain sebelum ni? Penggunaan sistem secara online sepenuhnya dan bilangan pegawai yang ramai dan cekap dalam proses permohonan pensijilan. Mr. Shaw berpuas hati tak dengan perkhidmatan yang Sirim berikan? Ya, sangat berpuas hati. Setakat ni tak ada masalah besar yang tak dapat diselesaikan oleh pihak Sirim. Terima kasih Sirim. Sirim merupakan pengeluar permit import untuk alat komunikasi yang dilantik oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan merupakan agensi terpantas di kalangan 35 agensi pengeluar permit di Malaysia, iaitu kurang dari 24 jam. Ada Sirim, baru beli.